Anybody home? Anybody in the office? What? Nobody? Thank you. Hey, S39. Hey, alamak. Kau bawa kursi lah. Alamak, office ni dah banyak kursi. Kau bawa kursi lagi. Alamak. Waste. Tapi ini kursi lain. Ini kursi director. Oh, aku datang awal sangat lah. Tak ada orang. Belagak sikit kan, jadi director. Hey, camera, rolling, action, cut, berambut. Macam, ada gaya ni director. Okey. Mana tempat aku? Ni tempat aku. Okey. Poster taruh sini. Jim Morrison. Good morning, Jim Morrison. Apa hal? Orang belum datang. Kita hiburkan hati dulu, okey? Minum air dulu. Gelak. Namaku JJ Yo. MC Hammer, Vanilla Ice, Ice-T, semua member aku. Apa yang dilihat menggambarkan apa yang tersirat. Pokoknya siapa di sini tahu apa yang nak dibuat. Yo. Kalau tak tahu apa nak buat, mana pun tak nak berkarat. Dia punya zoom in, zoom out, tersegas-segas. Thank you, mate. Hebat, Bos mesti suka. Bos mesti suka gua macam ni. Aku nyanyi rap lah tadi. Kau heran lah? Mana gua ada kan? Mana aku ada, kau mesti ada. Aku pun heran. Mana aku ada, kau mesti ada. Bos belum datang. Bos datang. Nama pun bos mesti datang lewat. Terlewat. Tapi kan, kadang kita dua orang kerja sendiri. Relax, babe. Ini unsur-unsur suspense mesti ada. Jeng. Suspense, babe. Takkan kau tengok gua. Perempuan? Mana boleh kerja kalau tak ada perempuan? Mesti. Perempuan itu mesti cantik, mesti lawa, gebuk. Mana ada perempuan yang serba perfect. Kalau perfect, mesti dia tak mau kerja. Belum dapat kerja lagi, orang sudah ngap. One more thing. Ya. Berapa umur? Umur aku? Bukan umur kau. Habis? Umur perempuan yang nak kerja sini. Perempuan tu? Yes. Umurnya tidak berapa tua, tapi tidak berapa muda. Tapi sedang run the right age. Okay. Lupa nanti. Tembak, komai. Okey. Sekarang aku kena cek bilik air. Itu paling mustahak, bos kata. Satu gue heran dulu mana-mana pun mesti jaga bilik air. Ini sudah lain cerita tu. Jangan cakap itu. Okey. Gua cek bilik air sebab apa bos kata itu paling mustahak. Kau tahu apa bos kata? Dia kata pejabat yang tak ada bilik air seperti orang yang bersunat tak habis. You bayangkan orang bersunat tak habis. Seksa. Derita. Okey. Gua pergi dulu. Bilik air okey. Alamak, dia lah. Pengarah. Itu tempat pengarah. Jom ke tempat. Perempuan tu mesti kat sini. Apa khabar? Baru kerja lah. Terima kasih. Saya tempat saya situ. Sekejap saya buat kerja. Belum ada lagi. Alamak. Nice interior. Mesti Bella Designs ni. Excuse me. Excuse you. Hello? Hey. Oh, baru hey. Kejap. You pun dah pernah nampak kan sawi. Mana ada you ada.
You datang ni kan ni Studio 9, STD9. Anyway, welcome to STD9, okay? Thank you. Jadi you yang nak datang screen test kan? You nak berlakon dengan apa kan? I boleh ajar you dia. No. I berlakon? No. I datang sini untuk lapor diri untuk kerja. Oh, that's mean you yang nak jadi kita orang punya apa ni? Office secretary. Office secretary and Typist. typist and Telephone operator. oh yes, telephone. Bos Receptionist. Semua ya. I akan buat semua macam tu. Exactly macam cinematic. Oh yeah. Okay. Ini abang I. Call me JJ. JJ. Yes, just call me JJ. Jawa Johor. Hey, Jo, tolong sikit ha. Yes. Hey, you kau lagi Jawa Jati Johor tak? Nama kau apa ha? Apa ni apa? Jamaluddin. Apa kamu? Koromaluddin oh. Johari Koromaluddin. Hello. Nama Johari Kamaluddin. Nama dia Koromaluddin. Tolong sikit jangan main-main nama bapak aku Apa pula? Kau memang Jawa Jati apa? Apa nak menyamar pula? Bapak aku Keramat Ludin tau, bukan Kromaluddin. Yalah, sudahlah tu orang tahu lah kau Jawa ni. So jangan nak menyamar. Bapak aku lahir di sini tau. Ya, di Malaysia tapi kan mana ke kat Parit, mana ke Sulong. Cakap baik sikit, bapak aku bukan lahir dalam parit tau. Come on man. Kau cakap betul lah, janganlah marah-marah. Come on, kau jangan cakap banyak. Aku tumbuk kau nanti. Kau jangan tumbuk lah dia. Excuse me. Belum mula kerja dah nak bergaduh. Siapa gaduh? And you. Apa nama you tadi? JJ. JJ. Kenapa you lawan dengan bos? Siapa bos? Siapa? Ini bos. Bos. Dia yang interview I panggil dia Encik Jo. Ya? Dia suruh I bekerja di sini. Dan I rasa pun mesti dia suruh you bekerja di sini. Who, juga. me? Yes. No way, tolong sikit bukan dia yang ambil I kerja di sini. Kita punya bos, Man Didi yang ambil I kerja di sini. Pasal I banyak experience. I tahu buat kerja I, bukan dia. Man Didi yang buat ambil I kerja di sini, okay? Man Didi? Yes. Man Didi itu siapa? He's my boss. Boss nombor 1. Oh. I boss nombor 2. I production manager, merangkap executive producer. Ni Jawa Johor ni kerja bawah ni. Dan you pun ingat bawah I. Really? Real. JJ? Yes, JJ. Apa sebenarnya JJ? Don't tell anybody, okay? Pasal you kerja dengan I kan hari-hari I tengok muka you. I beritahu lah kan, nama I Jamsari Jamaluddin. JJ. Jangan panggil lah, boleh dengan you. Oh, Jamsari. Ya. Jamsari kenapa tak panggil Jam? Hey. Dia lebih suka dipanggil Sari. Ya. Jo, please. Okay. Sari tak main lah. I Jam pun tak nak panggil, Sari pun tak nak. Nanti you panggil I Jam, kecoh be. Nanti orang datang kat STD9 cari I tak ada kan. Jam, mana Jam? Nampak pula ada roti pula atas meja kan, nampak? Dia orang ambil ni. Roti ada, Jam tak ada. Lagi satu, Sari tak nak. Sari pun tak nak. Pasal apa? Anak 2-3 hari, Sari tak nak. You two have nice names. Thank JJ. Joe. Encik Jo. Sorry, Encik Joe. You berdua boleh panggil I C-A-T. Cak. No, cat. Oh, cat. Yeah. Oh, Cat. Hey. Meow, cat. Hey, cat woman, right? Yeah, cat woman. You are cat woman? Yes. And he's Joe Joker. And you? And I am Batman. Batman Returns. And we are from Gotham City. Alamak, sayang lah, penguin tak ada. Penguin sakit. You want to know my Of name? course. Dari tadi Oh, ada. sorry. I lupa nak kenalkan. Ini Catherine Lolongan. Yeah. Hello, Catherine. Apa Catherine apa? Lolongan. Lolongan. You kena lelong. Bukan kena lelong, nama I Lolongan. Daddy dari Sabah, Mami dari England. Jangan mula tu. Oh, Jajai. Ya, okey tak aku pilih? Okey, babe. Okey. Lu pilih Mesti lah, nanti, okey. babe. Okey ya. Tadi you berdua bergaduh pasal nama. Hah? Hey, come on, pilih kita orang gaduh tak gaduh, babe? Tadi tu. Kan office ni bergaduh lah. Kita orang tak bergaduh lah sebenarnya. You salah tangkap. Sebenarnya kita orang tadi tunjuk bakat kita orang berlakon. Kita orang nak berlakon depan kamera tak dapat. Lepas tu kita orang berlakon lah kat belakang. Itu je. Apa Cat kan? Cat, tolong Cat. sikit
Ni JJ, Joe kan orang penting dalam STD9 tau. Kalau kita orang tak ada kan Joe kan STD9 tak jalan babe. Kau cakap lu, kita orang tak ada gaduh. Oh, so you berdua ni pelakon lah, bukan bekerja. Sebenarnya macam ni. You minat berlakon? Alah, tak minat langsung. Tak apa. Kalau dia boleh kita masukkan dia dalam satu dua scene, save budget. You tak minat berlakon? Tak minat langsung. Save budget. Lagipun I tak berapa pandai berlakon pun. Okey. Kalau tak pandai berlakon, I boleh ajar you berlakon. Tak payah. Come on. You bekerja di STD9, siapa? Company film. Mesti orang bekerja di sini mesti tahu selok-belok berlakon sikit sebanyak kan. Okey, kalau you tak boleh berlakon kalau you malu berlakon depan kamera, depan kru ramai-ramai orang tengok kan kita berlakon satu tempat tak ada orang babe. Kru tak ada. Pengarah tak ada, kita dua orang dalam bilik kan kamera ada babe. Kamera ni kita tak celah buku apa kan pakai remote control. Bagusnya kita orang berlakon. Kita bukan video lain Duduk tempat kau buat kerja. Sekarang bos nak tengok storyboard. Tak ada, gua ramah dengan dia babe. Okey Sudah. Kalau lu nak berlakon dengan gua cakap Okey. Sudah. Okey, gua kerja okey. Ya. Oh yes. Anything you call me okey. Ada apa-apa, Kat? Ada masalah tanya apa? I panggil Joe. You panggil Joe? Nama you Joe? JJ, Joe sana sorry lah. Kau perasan kan nama aku lah. Aku cakap kuat sikit yang ni Okay, sorry lah. Hello, JJ. Aku tak nak tukar nama dengan kau lah. You panggil apa tadi? Ya Joe. Bos nombor 1 tu, apa nama dia? Pak Mandiri. Didi. Didi tu apa? Itu you kena siasat sendiri lah. Pula dah. Tua ke? Oh yes. Dia apa? Kat, Pak Mandiri suka tour. Hari tu dia tour dekat Phuket, kadang-kadang dia tour kat Bangkok kan Bulan lepas dia pergi tour dekat Jakarta. Dia suka tour mana-mana kan. JJ, apa lu melalu? Habis apa? Ini tour cakap Melayu lah, bukan tour cakap orang putih lah. Alamak, aku ingat apa? Mengembara habis. Lu dah relax dulu buat kerja lu lah. Ni, you tanya tua tu kan? Banding dengan I, dia jauh lebih tua, dah beruban pun. Ya. Dia handsome tak? Handsome. JJ dia I. Dia jatuh nombor 3. Kalau dia? Bos kita jatuh ke nombor 3? Ya. Habis Joe jatuh nombor 2? Oh, bukan, sorry. I nombor 1. Oh, you yang paling handsome dalam office ni? Bos kita loaded, kaya raya. Hai, you pernah dengar ke? Kaya mestilah raya. You pernah dengar kaya tak raya ataupun kaya kedana? Tak ada kan? Tak pernah kan? Tak pernah kan? Kalau yang kedana tu mesti apa? Kalau kaya, mesti kaya raya. I tak faham lah. I pun tak faham. I tak faham kenapa mesti ada kaya raya papa kedana. Tapi kalau yang raya tu untuk orang kaya, kenapa cuma ada hari raya? Tak ada pula hari kedana. Lagi tak faham. I pun tak faham. Kedana raya. Cantik, interesting, kedana raya. Kalau bos datang, I nak suggest kat dia buat tajuk filem Kedana Raya. Joe, you nak buat tajuk filem Kedana Raya? Lagi penonton tak faham. Kita peduli apa penonton tak faham. Yang pentingnya kita bikin filem. Itu saja. Kalau tak boleh jual? Tak boleh jual. Tak boleh jual, kita tengoklah anak beranak kita. Halo, selamat siang. Ya bos, selamat siang bos. Bos. Ya. Selamat pagi bos. Ya, mengumumkan ketibaan Pak Mandiri, Chairman dan pengarah syarikat Studio 9. Bos, okey bos. Jadi sekarang ni kita kenalkan yang belum kenal. Okey, silakan. Bos, jangan laju sangat bos. Okey bos, relax bos. Okey, kenalkan ini Catherine. Catherine? Ya, secretary. Mandiri. Hello. Production secretary. Ya, production secretary. Bagus. Seorang hitam. Seorang putih. Kita boleh buat filem hitam putih. Oh yes, boss. Kita buat filem video black and white. Took your baby on the Saturday gang. Yeah. Ow! Ow! Ow!
Black and White, Michael Jackson. Oh, ada lagu Ada 5 bos. Good. Well. Mana aku cari orang putih ni? Bos, kalau macam tu bos boleh tanya sendiri. Bos ajak masuk kat tempat bos. Oh, tak payah dalam, kat luar pun boleh. Okey. Dari mana asal? Saya memang dari Malaysia. Ya. Daddy dari Sabah, Mami dari England. I see. Boleh cakap orang putih? Boleh. Oi bos, Yes. dia boleh cakap macam-macam bahasa bos. Dia boleh cakap bahasa orang putih. Dia boleh cakap bahasa English. Dia boleh cakap American. Dia boleh cakap Australian. Dia boleh cakap Canada. Dia boleh cakap New Zealand. Banyak. Dia boleh cakap orang putih. Yes. Okay. You cakap orang putih sikit. Catherine, speak English. Yes. Boleh ke cakap orang putih kat sini? No problem. No problem. We understand. We understand. Semua orang faham cakap orang putih. Ya. You boleh bercakap orang putih. Cuma yang tak boleh iklan. You jangan buat iklan. You cakap orang putih saja. Buat iklan tak boleh Tak lah. boleh. Okay. I'll speak English. Yes. Yeah. Mom Didi, Yes, I'm thank you. so happy to be working for you in Studio 9. And I'm so happy to be working in a Malaysian film company. This is my first film company, and I hope we can do many Yeah. films. Very good. Very good. Thank you. Cakap Amerika sikit. American. American. Well, I'm really happy to be working here for you in Studio 9. And I hope that one day we can do lots and lots of movies together. And you never know, maybe we can make this place like Gotham City or Batman. Very good. Thank you. Very good. So, Bagus. Cakap Australia. Australian. Australia. Yeah, Australian. Australian. Yes. Well, since it's my first day here today, I'm really happy to be working in a Malaysian film company, and I hope to be one of your directors one of these days. Yeah, very good. Yeah, very Thank good. you. Very good. Very good. Very good. Tapi aku dengar sama aja bahasa. Bos, dalam masalah bahasa ni bos kena dengar betul-betul apa yang dia cakap. Ada perbezaannya. Ada day, ada die. Macam Australia tadi, die. Die. Macam saya pergi kedai Die. dengan kau die. Yes. Dekat pajak gada. Ya. Die. Oh my God. Lama duduk England ni? Saya dulu duduk England bos, lebih kurang dalam saya ingat dalam 7 bulan. Masa tu saya duduk kat Liverpool. Saya berkawan dengan Ian Rush. Dia main Liverpool. Bos. Hey! Yes. What the hell? Bukan aku tanya engkau. Aku tanya dia. Oh, I'm sorry, sir. Yes. Sir, boss, Yes. please call me Cat. Cat. Kucing. Yes, boss. Dia short form untuk Catherine. Catherine. Ya. Lolongan. Yes. Lolongan. Bukan Boss, melolong. saya memang dah lama tinggal di London. Besar dan bersekolah di England. Oh yeah. Very good. Dekat mana London tu? Liverpool. Liverpool. Sama, same as me. Hey, you also Liverpool? Liverpool. Like the Beatles. The Beatles, the Bombs. I see. Dekat England dia orang cakap Melayu ke? Tak, dia orang cakap orang putih. Habis macam mana boleh cakap Melayu? Sebab I ada juga masuk dalam kelas bahasa Melayu dan Indonesia. I see. Dan kat rumah Mami dan Daddy pun ada juga cakap-cakap Melayu. Cakap. Bos, ni bukan cakap-cakap bos. Ini jemput Melayu. Jemput macam cucuk kodong. Oh. Dan lagi bos. Yes. Saya ada juga kerja di Suara Malaysia di BBC. ABC lah. Aduh, bagus. Bos, ABC baru di sana bos. Bos, bukan ABC, BBC. BBC. Oh, buah batu campur. Wah, baca apa? Bukan, British Broadcasting Corporation. Oh, British I see. TV. Corporation. Corporation. Itu corporation bagus lah dekat kooperatif tu. Boleh pinjam duit. Tak boleh pinjam duit. Bagus. Ini Cat. Yes, sir. Jojo dah bagi tahu dengan you tugas-tugas you di dalam dan di luar. Bos, saya cuma bagi tahu tugas dalam pejabat saja. Yang luar pejabat saya serahkan pada you lah. Okay. Good.
nanti I bagi tahu dengan you. Yes, sir. Okay. Thank you. JJ. Yes, boss. How are you? I'm everything fine, boss. Very good. We go all out. Okay, boss. Okay, kira semua set, boss. Set, ha? Tapi bos, satu cerita bos Hari ni kan hari pertama kita buka office pun kan. Kira first day kan Apa kata kalau kita buat kenduri ke, potong reben ke bos Hati ke sikit kan. Kira meraihkan open ceremony studio kan. What say you? Oh, party! Party? Yes, party! Bagus. Bos, apa kata kalau kita panggil tarian naga, bos? Orang kata tarian naga ni bawa tua, bos. Yes, Bawa tua, bos. Ya. Ting, 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 ting. Yo, stop. Apa hal ni? Apa ni? Okey, aku buat tarian naga. Kau jadi naga hitam. Okey. Hey, kau ingat aku toket opera Cina? Jangan buat malu aku. Mandiri ya. Okey. Chairman is 39. Jangan buat malu aku ada duit. I bergurau, bos. No problem. Aku akan buat party. Aku akan buat kenduri, buat makan-makan. Kiro. Baru punya. Don't worry. Oren. Okay. Don't worry. Tunggu masa ketika saatnya sampai. Aku akan bagi tahu dengan Joe. Dan Joe akan buat announcement kepada semua orang. Okay. Alright, bos. Okay, good. Masuk dalam dulu lah. Okay, bos. Okay. Bos. Okay ya. Aku nak pergi bilik air sekejap. Oh, sini bos. Kakak. Rancangan ini telah divideokan di hadapan penonton di Institut Permata